وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي dari segala dosa di dunia. Aku serahkan hidup dan matiku. Aku memohon terimalah taubat. Izinkan kami menyeru namamu. Jauhkan dari siksa akhirat. Dekatkan kami dengan Al-Quran. Ayahlah nak hafal pula walaupun pendek. Ambil yang biasa. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafaz juga 100% exactly tepat-tepat dengan lafaz Nabi. Dua tu sahih. Kerana apa? Wahai Tuhan, astaghfirullahalazim. Wahai Tuhan, aku minta ampun padamu, Al-Azim, Tuhan yang Maha Agung. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah, yang Maha Hidup, lagi berdiri sendiri. Wa atubu ilaih. Dan aku bertaubat kepadamu. Awal Al-Azim minta istighfar dosa-dosa kecil. Dosa besar pernah tinggal semayang, pernah mungkin melakukan minum arak. Ada 70 dosa besar yang disebut dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi. Maka salah satu tinggal semayang. Geng-geng kita ni paling banyak. Maka wa atubu ilai, lafaz itu tepat-tepat dengan lafaz Nabi. Dua istighfar tu paling tepat dengan lafaz Nabi. Yang lain-lain tu lafaz ulama sebut. Maka sebab itu bila ada waktu ilai, artinya kita juga telah minta ampun, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bimbang selagi mana hidup, akak-akak pernah bunuh orang, pernah minum arak, pernah berzina, pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak dimaafkan oleh Allah. Allah Maha Pengampun. Kamu minta ampun, minta taubat, berhenti, stop, menyesal, buat amal baik, itulah taubat, kembali kepada Allah, maka pasti Allah akan ampun. Dia ni Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara, dia maha mengampuni. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dia Maha penerima taubat. Masalahnya dia Maha terima, bukan paling. Allah Ta'ala ni Maha. Kalau paling, Nabi. Tapi kalau Allah Maha ni, tak ada lagi dalam dunia tertinggi. Dosa apa pun aku maaf, asalkan kamu minta. Masalah kita sombong. Sampai sekarang pun tak minta. Sampai sekarang tak minta taubat kepada Allah. Payah pun nak sebut 100 kali istighfar tu macam nak mati. Tapi akak-akak yang umur dah banyak-banyak, yang sakit banyak-banyak, kalau boleh baca 1000 kali, saya ucap tahniah. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam 50 ke 55 minit habis 1000 kali. Kalau laju-laju lagi boleh jadi 50 ya. Paling lama letaklah sejam sambil siram pokok bunga. Selawat 1000, yang tu 1000 sampai mati. Sahih kedua-duanya daripada amalan Nabi. Apa lagi yang kita nak? Keampunan Allah. Biarlah tak ada duit, biar masalah hidup, tapi mati kita dan diampunkan Allah. Kerana nanti dosa-dosa ni akan berbicara di hadapan Allah tanpa kita boleh membuat perbicaraan apa-apa. Hadis terakhir yang kita nak tengok hari ini,
an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Rawahul Bukhari wal Muslim, hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian ini illa sayukallimuhu rabbuhu, yang akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat. Tak ada seorang pun. Ustaz Wan, Kak Noriah, Makcik Tijah, Kak Safiah, Kak Qasidah, Kak Nur Halila, Kak Nur Ziratul Hayat, akak-akak link 1, link 2. Dia tak panggil akak link 1, link 2. Tak ada seorang pun illa sayukallimuhu rabbuhu, akan bercakap-cakap dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, iaitu tanpa ada penterjemah, tak ada pengantara. Tengok Presiden China datang dulu kan. Hebatnya negara lain, tak hebatnya negara kita. Kita pergi ke Amerika, gimana cakap orang putih kasih hebat. Orang Jepun datang ke Malaysia, haram jadah, dia tak cakap orang putih. Presiden China yang terbesar dalam dunia, haram jadah pun dia tak cakap orang putih. Dia cakap bahasa Cina, ada penterjemah. Saya pandai ke Cina sikit-sikit. Ni hao ma. Itulah yang hafal sekarang. I love you. Ni hao ma, apa khabar kan? Jadi, yang itulah kita hafal. Bangganya mereka dengan bahasa mereka. Orang Jepun datang, orang Korea datang, orang Korea Utara datang. Ada yang cakap orang putih. Tapi kita tak boleh. Bahawa kita kena cakap orang putih lah. Baru nampak hebat. Orang Cina haram jadah. Presiden Cina yang jaga 1.6 bilion penduduk. Haram jadah. Tak pandai pun cakap orang putih. Tak faham pun. Elok datang. Ada sesat. Kalau pandai, bagus. Sebab Nabi suruh memudahkan komunikasi. Disebut sekali, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tanpa ada perantara, penterjemah di antara kita dengan Tuhan nanti. Nak berbicara apa? Waktu itulah dosa-dosa kita akan mengadu pada Allah. Mulut dah kunci. Kata tangan, kata kaki. Makcik Tijah ni umur 12, dulu umur 14. Dia baca pada Tuhan. Kak Noriah dulu, masa zaman jadi staf nurse dulu. Macam-macam. Dia keluar. Kak Noriah ni dia baik kan. Zaman dulu, metren-metren tu semua takkan tudung betul Kak Noriah. Tahun 71. Dulu tak ada seluar nurse ni. Tahun 70, 80, nurse pakai skirt. Sebab tu saya suka pergi hospital tengok nurse. Sebab nurse pakai skirt. Sekarang saya tak suka pergi hospital. Sebab nurse sudah pakai seluar, pakai tudung. Dulu suka hari-hari tak pergi sekolah, duduk kat hospital. Tengok nurse semua pakai skirt putih tu kan. Lepas tu bubur dah topi apa benda ke rambut buat atas tu pun speak tu. Speak rambut tu. Nanti semua akan bercakap. Akak-akak yang kerja polis zaman dulu, mana ke tudung? Hatta ibu-ibu sekalian pun tak pakai tudung. Ingat, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tak ada siapa pun di antara kalian berbilion-bilion ini akan duduk berbicara dengan Allah tanpa ada laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tak ada pun penterjemah, tak ada seorang pun yang tolong jadi pengantara. Kamu direct cakap dengan Tuhan. Nak bercakap apa? Pasal dosa-dosa yang telah kita buat. Ada yang muka Tuhan dalam keadaan marah, ada dalam keadaan senyum gembira bagi orang yang beriman kepada Allah.